Macam mana korang nak tahu absorber kereta korang masih okey ataupun dah kong? Ada 3 cara yang korang boleh cek sendiri. Let's go! First kali korang boleh cek luaran absorber ni. Okey, korang intai je dekat bawah ni, cek sama ada leaking ataupun ada sebarang kerosakan pada absorber. Tak perlu nak buka pun, intai je kat bawah ni. Tak nampak, gunalah torchlight. Yang kedua pula, time driving. Korang punya feeling macam ada abnormal sikit. Dia rasa terhoyong hayang, rasa macam tak balance. Lepas tu pula, sebelum ni kalau lalu dekat jalan yang ada bonggol, tak pernah sagat. Tiba-tiba kali ni sagat pula. Lepas tu duduk full load, ramai orang pun dulu tak pernah sagat. Kali ni sagat fender. Tu maksudnya absorber korang dah lembut, dah rosak habis. Yang ketiga, korang boleh cek mileage kereta korang. Kalau absorber kereta korang masih original, tak pernah tukar, korang kena tahu yang jangka hayat sesebuah absorber ialah dalam 50,000 hingga 80,000 km. So, kalau korang tengok luaran tadi tak ada leaking, tak ada part rosak, still juga korang kena cek. Sebab apa? Kadang-kadang dia dah tak boleh nak main. Tu yang menyebabkan kereta korang akan rasa terhentak-hentak. Sebaik-baiknya setiap 20,000 korang cek korang punya absorber, pastikan absorber korang dalam keadaan baik. So, kalau korang ada salah satu daripada 3 benda yang aku cakap tu tadi, maksudnya absorber korang tu dah rosak lah. Kalau korang nak absorber heavy duty, ni KSWS Plus ada untuk korang. Absorber KSWS Plus ni ada untuk pelbagai jenis kenderaan di Malaysia. Tak kisahlah kereta lokal ataupun kereta luar negara. Semua pun ada. Absorber KSWS Plus ni menggunakan teknologi daripada Jepun tau. So, dia akan make sure korang punya handling sentiasa tip top. So, kalau korang mencari absorber, carilah KSWS Plus.